muara sungai yang dikatakan muara hati itu, tempatnya berkumpulnya 7 anak sungai ataupun 7 sifat ma'ani yang mengalir ke situ. Yang tu yang nak dibersihkan. Bersih salah satu sungai itu tak semestinya bersih muara, masih lagi tercemar. Kalau 6 saluran sifat ma'ani itu bersih, tapi satu saja sifat ma'ani yang tak bersih, masih lagi tercemar. Dia kena bersihkan muara atau nak bersihkan induk itu, 7 mata air itu kena bersemul air bersih yang jernih. Itu puasa tarikat. Okey, kita tengok pada puasa tarikat, puasa hakikat. Macam mana nak dikatakan puasa hakikat? Tadi tarikat nak menghilangkan sifat-sifat mazmumah, nak puasa 7 sifat ma'ani itu. Supaya dia menahan daripada berbuat mungkar ataupun menahan daripada membuat kesyirikan. Puasa hakikat. Puasa hakikat ni, bila kita sebut hakikat ni adalah pergi pada makam, bukan lagi melihat dengan hati, tetapi kita kata merasakan, menyaksikan dan merasakan atau menyatakan. Menyaksikan, merasakan. Merasa tu makhluk peringkat rasa tu pergi pada hakikat. Kalau melihat tu pergi pada peringkat tarikat. Jadi kalau puasa hakikat ni, maknanya 7 sifat ma'ani tu kena melihat, kena merasakan bahawa dia tu dihidupkan oleh zat. Jadi dia nak dibersihkan adalah keakuan kepada 7 sifat ma'ani, keakuan pada sifat tu sendiri. Kalau kita di segi syariat tadi, keakuan pada tubuh kita ni, pada diri kita rasa ego pada hati kita. Pergi pada tarikat ni, kita nak puasa 7 sifat ma'ani. Pergi pada hakikat, kita nak 7 sifat ma'ani tu bahawa dia tu sebagai sarung je. Dia kena sedar bahawa dia tu sarung, yang menghidupkan dia tu adalah zat. Jadi puasa pada hakikat ni, yang mana bukan puasa, istilah lain bahawa mengenal ataupun mengenal dirinya sendiri bahawa 7 sifat ma'ani itu pun tidak boleh berbuat apa-apa tanpa zat. Yang dikatakan sebagai Muhammad telah fana kepada Nurullah, dah karam dan Allah, Muhammad pun dah tak ada, Muhammad pun dah sedar diri dia siapa Nur Muhammad itu. Dirinya sendiri pun dia dah kenal dirinya sendiri siapa dia Nur Muhammad itu sebagai sarung, yang adanya hanyalah zat semata. Itulah maknanya puasa yang dikatakan puasa hakikat. Hakikatnya bukan berpuasa lagi, bukan membersihkan lagi. Tidak perlu dibersihkan sebab dia dah bersih. Yang dikatakan hanyalah kesedaran dan mengenal. Kesedaran bahawa 7 sifat tu, sifat ma'ani, sifat mendengar tu pun, sifat tu tak boleh buat apa-apa. Sifat tu sedar bahawa dirinya tak boleh buat apa-apa. Dia hanya nama sifat mendengar sahaja, tapi dia tak boleh buat apa-apa. Yang boleh berbuatnya adalah zat yang ada padanya tu yang menghidupkan dia untuk mendengar atau untuk melihat. Jadi dia bukan berpuasa di situ. Di situ adalah, kita katakan adalah bukan berpuasa, tetapi adalah kesedaran dan mengenal dirinya, dia adalah sarung. Kesedaran bahawa yang menghidupkannya adalah zat. Selagi tak bersaksi, selagi tu jadi saksi palsu. Selagi tak bertahqiq kalimah tauhid tu, selagi itulah duduk atas huruf dan makna saja. Jadi dia kata siapa yang bertuhankan nama kafir, yang sampai pada Allah hanya orang-orang yang bermakrifah. Jadi bagaimana dengan orang awam? Soalan dia. Pada saya maksud kafir tu bukannya pada orang makrifah, bukannya menghukum. Orang makrifah tak menghukum. Kafir tu diibaratkan kiasannya bahawa betapa beratnya orang yang tak mengenal menyebut dan tanpa mengenal. Maknanya bukan dari segi hukum fiqh. Hukum fiqh orang makrifah tak menghukum. Tapi dikiaskan dekat situ seolah-olahnya betapa pentingnya. Jangan berhenti takat menyebut nama saja. Kena kenal, kena tahu. Jangan sebut nama dengan huruf, jangan berdiri kat situ. Tapi bukannya maksudnya mereka menyebut tu bersyahadah tu macam burung kakak tua. Burung yang kakak tua tu tak ada hati, tak ada perasaan.
Dia tak faham apa yang dia sebut. Dia sebut selamat pagi. Beza dengan orang awam ni. Orang awam ni, bila dia bersyahadah, dia menerima Islam dan juga dia mengaku bahawa Allah tu Tuhan. Tuhan yang Allah dan Muhammad Rasulnya. Jadi dia berduduk pada iman taklid, yang mana ikut kata ramai. Ikut ramai iman pada yang dikatakan iman umum, orang biasa ni. Jadi dia ada hati, dia ada perasaan dan juga niatnya ada bertuhankan Allah. Walaupun dia tak mengenal secara seperti mana orang tarekat, orang hakikat dan orang marifah mengenal. Tapi maknanya di situ imannya bukan tak diterima, bukan tak sah dari segi imannya. Dia tetap sah bila bersyahadah 2 kalimah syahadah tu, sebab niat dia tu tak lain daripada menerima Islam dan juga menerima Allah dan Muhammad sebagai rasul dia. Jadi di situ dikira bukannya kata itu kafir, cuma dia tak dapat menyaksikan dengan hatinya, dengan mata hatinya, ataupun dengan mata basarnya, ataupun dengan nazhara, mata nazharanya tu tentang siapa yang disebut tu. Tapi tak lain daripada dia menyebut nama menuju kepada yang punya nama, menyebut Allah menuju kepada diri Tuhan tu, kan? Jadi syahadah dia tu bukanlah kita nak tolak, bukan kita boleh katakan tak sah apa sebagainya. Jangan begitu, jangan menghukum. Kan kita tengok surah Al-Fatir tu, Allah yang memberi hidayah dan Allah yang menyesatkan, ataupun surah Asy-Syafat ayat 96 tu, wallahu lakakum wa ma ta'malun. Wallahu lakakum wa ma ta'malun. Wallahu lakakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu perbuat. Semua kehendak Allah, kerja Allah. Kita tak ada daya upaya. Mereka yang bersyahadah ni pun tetap dia beriman. Jadi dia menerima Islam, dia masuk Islam. Macam orang baru masuk Islam, mu'alaf baru masuk Islam, mengucap dengan kalimah syahadah, maksud dia belum mengenal betul-betul lagi, tapi dah dikatakan Islam. Jadi katakan Islam tu, dari situlah dia belajar awalnya ma'rifatullah, awal-awal agama mengenal Allah. Selepas bersyahadah tu apa yang perlu buat? Kena kenal lah siapa yang disyahadahkan tu. Kenal secara lebih mendalam. Bukan kenal pada ilmu yakin saja, pergi kepada ainul yakin, pergi kepada hakul yakin dan kamalul yakin. Kenal sekenal-kenalnya tu. Orang biasa, orang awam beriman dengan beramal secara taklid, secara ikut yang ramai, majoriti. Orang berilmu beriman, beramal dengan ilmu dan juga fahaman dia, apa yang dia faham tu. Orang salik, orang yang berjalan ni, dia beriman dengan dalam kesedaran dia, menuju kepada menyaksikan atau penyaksian. Manakala orang hakikat tu, dia dapat menyaksikan, melihat, memandang dan merasakan apa yang Allah perbuat pada dirinya. Dia dapat memandang dan melihat dengan mata hatinya, dengan mata basirahnya, dengan mata basarnya, dengan mata putih ni, dengan mata basarnya. Orang awam melihat dengan mata ain, orang ra'ai dengan mata ra'ai, orang tarekat melihat dengan mata nazhara, orang hakikat melihat dengan mata bashar, orang makrifah melihat dengan absar. Itu bezanya.